Assalamualaikum kawan-kawan, bertemu lagi dengan Kak Rinma. Hari ni akak nak beraya rumah kakak ipar akak. Jom kawan-kawan ikut akak, kita pergi beraya. Assalamualaikum. Jom. Jom. Ada di sini Anya. Ada makan besar tu. Kalau. Ini sana. Coba buat. Okey, dah selesai beraya. Jomlah kita nak bergerak dulu. Bagi laluan untuk orang lain pula nak beraya. Jadi rumah agak terhad kan. Kalau datang ramai-ramai nanti dah tak boleh muat. Jadi biarlah kita orang beransur dulu. Jom. Balik dulu. Selamat Raya. Selamat Raya. Bye. Bye-bye sikit. Bye-bye sikit. Balik. Nak balik dah. Cik dan jom. Jom. Malah tak ingat. Malah dia. Malah tak ingat lagi. Itu. Nah. Apa kau tak siap? Ya bang. Hampa pergi mana pula? Okey. Ni pula akak dah sampai dekat rumah. Akak tengah buat sup ayam. Akak tengah tulis bahan-bahan. Dan suami akak pula nak buat spaghetti. Suami akak rebus dulu tomato ni. Dan kemudian dia potong-potong macam ini. Ni suami akak tengah tumis bawang Holland. Alhamdulillah sebab suami akak ringan tulang nak membantu akak dekat dapur. Jadi senanglah sikit akak buat kerja. Ni akak tengah misin sambal kicap. Nak buat makan dengan mi sup nanti malam. Ni pula suami akak tambahkan tomato tadi. Tomato yang direbus, dibuang kulit dan kemudian dimasukkan dalam bahan-bahan tadi tu. Tomato, cili capsicum. Sos tradisional spaghetti. Sos bangkrut. Aku Dah melegak macam ni, jangan lupa masukkan isi ikan tuna. Suami akak memasukkan 3 ting isi ikan tuna. Jangan lupa perasakan juga dengan garam. Kemudian masukkan cheese. Cheese cheddar cheese. Dan ditambahkan dengan cheese yang ketul tu. Dah siap hancur semua cheese tu, tambahkan sedikit lada putih. Kemudian masukkan basil kering. Kalau ada yang fresh pun boleh masukkan. Alhamdulillah. Dah siap masak semua. Tetamu pun dah sampai. Tetamunya adalah di kalangan keluarga kami juga. Keluarga kami tak ramai, ada sikit je.
Jadi cukuplah antara yang ada lah. Kita menghargai antara satu sama lain. Malam ni juga akak sambut hari kelahiran akak. Terima kasih Mak kerana melahirkan adik. Semoga Mak panjang umur dan dilimpahkan rezeki untuk Mak. Bacaan doa selamat disampaikan oleh Abang Ipar. Semoga keluarga kami saling menyayangi antara satu sama lain dan dipermudahkan segala urusan kami sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menjamu selera. Ni ada kuah spaghetti yang kita masak tadi. Ada telur, potato goreng. Ini ada sup Maggi. Ini ada spaghetti. Ada sambal kicap. Ada kumbul juga, ada buah-buahan. Kita tunggu satu lagi kawan yang datang. Tak sampai lagi. Waalaikumsalam. Maklah. Salah rumah. Ya. Ya, mati. Tusuk dia sana. Panahin. Macam mana? Assalamualaikum. Masak. Allah selamatkan kamu. Cepatlah. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan man. Jangan. Malamnya. Ambil. Oh. Asal. Nak lagi. Palang ni. Nak. Bon. Ni melekat pula. Ambil satu.
Setelah kawan akak balik, keluarga mak akak pun nak balik juga. Ni ada kereta dekat depan rumah yang diorang tak boleh lalu sebab kan hari raya. Jadi kiri kanan taman ni banyak orang letak kereta dekat luar rumah. Jadi diorang kena undur balik. Bungkus kat Omeh dengan Paris. Dia pun tak datang bagi kek. Ni dah tiba masa untuk bersalam-salaman dan mengucapkan terima kasih kerana datang Terima kasih. beraya dekat rumah kami. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana menonton video akak. Jika suka dengan video akak, jangan lupa like, share and subscribe. Kerana like kawan-kawan membuatkan akak lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video di masa akan datang. Jika nak tengok akak selalu post video lagi, tolonglah like. Kalau like, mungkin video akak akan timbul dekat korang punya wall dan korang boleh tengok akak selalu. Okey kawan-kawan, bye. Assalamualaikum.